pada Isra' Mi'raj. Solat lima waktu tak ada lah. Solat waktu dia suruh sembahyang rumah atau sembahyang kat masjid. Macam tu dia buat kita. Ini macam pelik Ustaz. Dia nak masuk mesyuarat dan dia halau Ustaz. Ustaz dah sampai, dia halau. India yang halau, mamak yang halau, jemaah lah apa. Jadi kita kumpul. Bukan semua India, penyewa-penyewa Melayu Islam pun ada. India sewakan orang Melayu, dia tak sewa India. Jarang India sewa kepada orang India. India sewa kepada orang Melayu. Sebab orang Melayu Islam bayar tidak culas lah begitu. Kuala Lumpur, panas betul isu kat Pangsapuri Pandan Mas 2, Kampung Pandan ni. Penduduk Islam kat sana dakwa, diorang kena halang nak guna surau. JMB siap kunci surau, sejadah pun lesap. Pengerusi sementara Surau Al-Husna, Hoslan Husin, kata, diorang ni minoriti, jadi tak berdaya nak lawan. Sebelum ni, surau tu aktif dengan ustaz jemputan dari India, tapi lepas ustaz tu balik, JMB terus kunci. Saya dah minta kunci, tapi tak dapat. Masa mesyuarat agung pun, saya kena halau. Pintu bilik mesyuarat tutup. Saya dengar dari luar kata Hoslan. Dia tambah, semua ni sebab dia minta kunci surau nak guna masa Ramadan. JMB kata, surau dah jadi store, sejadah pun dah buang. Paling sedih, ada penduduk meninggal tahun lepas, tak dapat urus kat sini. Keluarga kena bawa jenazah keluar kawasan, katanya lagi. DBKL dan Jawi dah bagi kebenaran guna surau, tapi JMB buat tak tahu Pegawai Jawi nak tentukan kiblat pun kena halang. Netizen pun dah mula bising, marah dengan tindakan JMB. Paskan Ustaz duduk 2024 tu, dia bagi beberapa orang individu India juga bagi ulama pada memang dulu ada ini, memang ini surau. Tapi itu Ustaz India sudah balik, sudah tak ada. Jadi dia buat itulah. Jadi bila Ustaz nak minta tu, dia tak benarkan. Ustaz buat laporan kepada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ustaz dia kata, Ustaz buatlah satu tindakan pengurusi sementara bla 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 dengan jemaah lah apa. Jadi kita kumpul. Bukan semua India, penyewa-penyewa Melayu Islam pun ada. India sewakan orang Melayu, dia tak sewa India. Jarang India sewa kepada orang India. India sewa kepada orang Melayu. Sebab orang Melayu Islam bayar tidak culas lah begitu. Alhamdulillah. Jadi pun kita buat mesyuarat di rumah. Jadi unit badan bertindak bagi surau ni. Alhamdulillah kita pun mereka lantik ustaz jadi pengurusi sementara merangkap imam apa semua. Dan kita mohon berkali-kali dia tak indahkan. Dia kata ni tak boleh ni sebut. Dia siapa JMB Ustaz? JMB dan dia semua penduduk yang ekstrim. Yang kita nak cerita ni lah mereka yang ekstrim. Sedangkan kawan-kawan ustaz ramai duduk situ India. Kawan sekolah. Yang support, yang bagi saluran maklumat. Ya, kawan sekolah, kawan main bola apa semua. Dia pun against dia orang kerana dia terlampau resis sangat. Bila generasi baru dia tak hormat orang tua. Jadi beginilah jadi mana-mana pun. Lepas tu ustaz berkeras juga, you jangan memaini Islamnya punya tempat ibadat. Dan yang menyedihkan, satu ketika tahun lepas juga ada satu jemaah di situ meninggal dunia, orang Sabah, Melayu Sabah lah. Bila surau tak buka, tak ada AJK apa semua, jadi jenazah dibawa ke luar kawasan. Jadi bila ustaz balik daripada kerja di luar, ustaz dengar apa, ustaz sedih lah. Ya Allah ya Tuhan, alangkah hinanya hidup kita dalam satu komuniti, tiba-tiba kita dipijak, Islam dipijak-pijak. Ustaz dah buat laporan kepada Jawi apa semua, tunggu dan lihat, nanti kita akan semak cerita apa semua melambat-lambat. Jawi tu bila Ustaz? Jawi bila Ustaz banyak ini semua laporan kita mesyuarat dan Jawi kita hantar pada tahun sudah juga lepas dalam sekitar bulan 5 bulan 6 2024. Barulah ni semua ni. Baru. Okay. Tapi bila isu ni meletup kerana baru ni 1 Mac ni baru ni Ustaz masuk mesyuarat kerana kita adalah penduduk. Kerana nama dibenarkan. Tak apa you photostat. Ustaz bawalah photostat nak masuk mesyuarat. Dan dia halau Ustaz. Ustaz dah sampai. Dia halau. India yang halau, mamak yang halau, you tak boleh masuk sini. Saya kata pasal tak boleh masuk ni mesyuarat, you yang panggil saya, you bagi surat AGM suruh datang apa semua, sekarang tak boleh masuk. Dia kata ada satu yuran maintenance bulan Mac 2024 tak dibayar. Saya masuk sini sign agreement bulan April, you minta bulan Mac. You ni apa? Ustaz marah dia. Jadi kita pun argue lah. Oleh kerana kita pun
nak jaga juga kemaslahatan orang nama orang Islam. Kita walaupun dia cakap kasar tinggi apa semua, Ustaz Ustaz suka orang cakap kasar. Dia tak kenal Ustaz kan? Dia kenal, memang dia kasar, dia tahu ini Ustaz banyak pengaruh. Saya kata ini surau untuk orang Islam, you Muslim kan, okey macam tu kita lantik you jadi imam lah. Dia tak nak pula, jadi kata tak boleh apa semua. Jadi Ustaz kena halau pagi tu 1 Mac baru ni 2005 1 Mac 2005 Ustaz dihalau depan-depan India, penduduk India, Melayu dia dah halau saja dia nak hina kita apa semua. Jadi ini satu penghinaan yang berat lah, yang tak boleh diterima mana-mana pun, sedangkan kita duduk dalam komuniti. Lepas tu bila ni Ustaz telefon polis, IPK Kuala Lumpur datang. Deal masih tak dapat masuk juga. Bila tak dapat masuk, penyelewengan berlaku dalam tu. Dia tak nak bangkitkan ini, tak nak bangkitkan hal-hal bandaraya telah bagi kebenaran untuk surau dibuka dengan syarat bandaraya dah bagi surat. Oh ya, surat apa responnya? Respons dia. Okey. Aduan berkenaan surau tidak dibuka dan pihak JMB enggan beri kerjasama Pangsapuri Pandan Mas. Dengan hormat saya merujuk kepada atas dimaklumkan bahawa Pesuruhjaya Bangunan CCB Kuala Lumpur telah menerima maklum balas daripada JMB. Nama pun nama Ustaz. JMB kepada Ustaz lah. Pihak JMB akan mempertimbangkan permintaan penduduk tersebut untuk mengadakan solat sahaja. Tidak dibenarkan ceramah dan tidak no outsiders datang bangunan. Itu syarat dia. Walaupun begitu untuk Ustaz ni, Ustaz akur dululah. Tak apa dululah. Dia pun sign aduan itu di bandaraya, JMB datang. Sign. Dah accept lah. Bila balik daripada tu Ustaz minta kunci nak sembahyang. Dia tak bagi juga. Tengok inilah dia dahsyatnya. Jadi kalau Ustaz tak buat macam ni, Ustaz ni kalau pertahankan agama, ya Allah, kita kan mengaji tadi. Kita mengaji. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min kharaj. Ini semua ayat-ayat standard. Bila kita nak kukuhkan dalaman kita mesti syahadah kena kuat. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Bila sebut dia kalimah thayyibah, kena duduk di situ, jangan keluar, jangan ke kiri toleh apa semua. Kita ambil kerangka-kerangka Islam Rasulullah, para sahabat minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini kita standard lah. Lepas itu dia masih lagi enggan bagi. Bila dia enggan bagi, kita pun dah rasa tercabar, terhina. Sampai benda yang macam ni tu Ustaz buat aduan kepada penguatkuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Penguatkuasa dah ambil maklum balas dan dia hantar 2 pegawai daripada mufti untuk semak semula kedudukan kiblat. Tapi dua-dua mangkuk Hindu ni, mangkuk ayun ni, dia tak benarkan dia masuk. Tak, wakil mufti tu? Tak benar masuk. Dia kata apa? Mufti tak kasih kami surat. Mufti tak kasih kau surat. Kau ni siapa? Kau JMB saja. JMB pula engkau dilantik oleh orang-orang Datuk Jo untuk jaga, kerana dia MSc untuk jaga dia punya political mileage dia. Entah kau nak politik tu punya pasal. Orang nak semayang. Saya minta pada 15 Syaban, Ustaz minta, dia tak nak bagi. Minta pada Isra' Mi'raj. Solat lima waktu tak ada lah. Solat waktu dia suruh semayang rumah atau semayang kat masjid. Macam tu dia buat kita. Ini macam pelik Ustaz.